Okay, Assalamualaikum. So, ni adalah reflection daripada diri saya, Arif. Okay, perkembangan peribadi sepanjang kursus ini, secara jujurnya saya rasa menariklah kursus ni, dan sepanjang mengikuti kursus ni, saya mengalami transformasi signifikan dari aspek penguasaan teknologi pendidikan dan falsafah pedagogi digital. Contohnya, dalam aspek peningkatan literasi digital saya. Dari sekadar pengguna pasif, kini saya mampu mereka bentuk modul pembelajaran interaktif, contohnya menggunakan Nearpod dan Genially, serta menguruskan kandungan LMS secara sistematik. Dan keduanya ialah dari aspek kemahiran penyelesaian masalah. So, next semester saya akan mengajar subjek etika dan peradaban. So, dia adalah satu subjek yang kita boleh katakan kering lah ataupun boring lah. So, bagaimana nak menyelesaikan masalah ni lah, saya mungkin akan belajar menukar topik menjadi pengalaman imersif melalui mungkin menggunakan simulasi AR, VR dan gamifikasi dalam topik-topik yang berkaitan. Dan seterusnya lah pemikiran kritikal, iaitu menganalisis data pembelajaran, tracking LMS untuk penilaian formatif yang lebih autentik. So, apakah rancangan saya aplikasi dalam pendidikan dan kerjaya? So, saya merancang mengaplikasikan ilmu ini secara strategik. Pertama, dalam masa jangka pendek ialah membina bank sumber digital. Contohnya, kuis interaktif via Quizizz, video edit puzzle untuk tukar topik-topik yang sukar dalam silibus. So, saya akan start buat inilah bank soalan untuk topik-topik tertentu. Dan juga untuk jangka masa yang panjang, mungkin insyaAllah saya akan boleh dengan ilmu yang mungkin saya akan belajar lagi, membangunkan kursus micro ataupun micro credential dalam platform LMS untuk UMC set. Okay. So, itu sajalah bagi saya untuk saya punya reflection pada diri saya. So, saya rasa subjek ni amat menarik dan amat berguna pada saya, dan insyaAllah akan ilmu yang disampaikan oleh Dr. Hayanti bermanfaat pada saya dan seluruh rakan-rakan dalam jangka masa yang panjang. Okay, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum.